Berdosa tak kita ambil kain ikat mayat buat balik rumah? Dia ni. Bila orang mati orang ikat. Kapang tu kan kapang, lepas tu ikat. Siapa dikubur orang cabut. Dia ambil. Berdosa ke tak? Dengar baik-baik. Apakah hukum mengikat kapan mayat ketika selesai dimandikan, selesai dikapankan? Hukumnya sunat, bukan wajib. Kenapa sunat diikat kapannya? Kerana dalam perjalanan nanti supaya tidak terbuka, takut nampak aurat mayat. Itu je. Bukan wajib ikat. Faham lagi? Sunat ikat. Dan bila sampai di dalam kubur, hendaklah kata ulama dibuka ikatan. Buka. Okey, buka dan tanam. Bolehkah kita ambil balik tali yang mengikat mayat? Dalam kitab fiqh kata boleh jika pinjam tali dia. Jadi bila sudah kapang, tak ada tali. Faham? Cik Mak pinjam tali 3 orang nak ikat ke mayat ambil Ada atas robok, faham? Pinjam hak Cik Mak. Jadi nanti bila tanam sampai dalam kubur, buka tali, ambil balik, beri kepada tuang dia. Faham lagi? Dah ni hak mu gedok yang mu nak ambil. Yang mu nak ambil nak bawa balik ni hak mu tali. Jauh. Pasal apa dia nak ambil tali? Benda fadilat dia. Sedangkan tali itu hanyalah dicobek daripada kapan mayat. Ditarik itu, serah buat tali. Nak? Mana termasuk bahagian kapan lah. Nak? Mu nak ambil pasal apa? Pasal aku tengok dah ada orang ambil. Itu sebab. Bukan ada bukan dalam kitab. Ulama tak suruh. Pasal mu bodoh. Mu pergi kubur mu tengok. Ada orang ambil. Oh, boleh ambil kalau gitu. Baru aku tahu. Faham lagi? Ini yang panggil taklid buta. Taklid ulama, taklid celek. Ikut ulama. Faham lagi? Ni taklid orang buta. Cuma tanya orang yang ambil tu pula, ngaji mana buat balik tali tu? Dia akan jawab, aku tengok ada orang ambil. Jadi lepas tu lah, mu tiru aku tengok, habis pakat ambil. Akhirnya terlahir dah pula kepercayaan. Nak, kalau payah boleh anak, buat balik buat bahagian perut. Kalau mak mati, ambil tali bahagian perut, buat balik. Nak? Mana mudah beranak. La ilaha illallah. Paling-paling kurang jawapan, saya ambil Ustaz. Memang nak buat kenangan, nak ingat ke mak. Kenangan bukan ambil tali kapang. Ziarah kubur. Faham? Jadi mulai dari hari ini, tak usah ambil dah. Dia dalam miskin, mu bahang dengan tali pula. Mujur orang yang mu tengok tu, dia bahang tali saja. Kalau bahang dengan kapang-kapang, tak lanya wakil banyak. Berebu. Akhirnya pesang. Nak kakak pesang minyak kalau nak hak tengah adik suruh kita nak bahagian kaki. Abang tu kan ambil cabut balik. Kenapa? Copyright control. Tak mengaji pun. Faham? Singgah dah tak usah ambil.